Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi sambal guys. Sambal apa? Sambal bawang. Korang mesti tak pernah cuba buat kan? Okey, korang tengok video ni sampai habis, kemudian korang cuba dekat rumah. Okey. First bahan dia cili padi merah dengan cili padi hijau, ni bawang putih, kemudian serai. Serai rasa jawa sikit. Kita nak buat sambal bawang, kena ada bawang. Bawang kena lebih sikit ya. Ni bawang. Kemudian ni bawang untuk kita menumis nanti. Yang ni kita dah iris. Serai ni satu batang. Ni bahan ni kita chopper. Kita masukkan serai. Kemudian bawang. Bawang ni kita tak payah potong, masuk je dalam. Cili padi. Bawang putih. Yang ni nanti kita untuk menumis. Alright, kita nak chopper. Ini sambal ni boleh tahan lama tau. Kita simpan dalam bekas, kita simpan dalam peti ke. Okey. Ni dia setelah kita chopper. Sekarang jom kita mula nak masak. Minyak. Kita nak minyak sekejap. Baru kita masukkan bawang yang kita iris dulu. Kita tumis dulu sekejap bawang ni. Ini sambal bawang ya. Belacan tak payah taruh tau. Nanti korang komen kenapa tak belacan. Kalau tak belacan lagi sedap. Ini terpulang masing-masing. Yang ni saya tak ada taruh belacan. Kalau korang nak taruh belacan boleh je, tak ada masalah. Okey guys, kita tumis sekejap. Apabila bawang kita dah layu-layu macam ni, dah ada wangi-wangi dia tu, baru kita masukkan ni yang kita dah chopper tadi. Sedalam. Baru kita gaul. Korang mesti tak pernah cuba kat rumah kan, sambal bawang ni. Sedap ni. Okay guys, kita tumis je dia sehingga dia masak-masak lah. Tengok bawang-bawang ni tu. Ini sedap lagi daripada sambal belacan tau. Kalau korang tak suka pedas sangat, tak apa-apa pedas, korang boleh pakai guna cili yang besar tu. Boleh je, tak ada masalah. Untuk perasa dia, kita taruh garam. Ni perasa dia kita eja masing-masing tau. Kalau korang suka haji, boleh taruh haji. Kalau tak suka haji, tak payah taruh. Macam tu. Masak ni tak ada istilah dia ni hebat, ni tu pandai, ni sedap, tak ada. Okay, kita adjust masing-masing. Kita taruh sikit gula. Kalau korang tak suka gula, tak payah taruh. Mudah, simple. Kemudian serbuk ni secukup rasa. Okay, kita tumis lagi sekejap. Merekan. Okay, kemudian kita taruh sikit air asam jawa. Kemudian kita tumis lagi, bagi dia masak. Tapi inilah bentuk hasil guys setelah sambal kita dah masak. Ini boleh simpan, boleh tahan lama ni. Alright, sambal bawang kita dah siap. Alright, sekarang kita nak hidang. Dia wangi guys, dia ada serai guys. Okey, korang boleh cuba dekat rumah. Kalau tak percaya sedap, sambal bawang. Okey, sama cuba. Jangan lupa follow macam biasa, like, komen, share, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.